aku tak kata arahan dia teruk ataupun jalan cerita dia teruk, tapi bagi aku dia just That's the name. The tech games to aim from movie reviews to DIY. He's always on the chain, unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, kali ni aku nak buat review untuk filem Azimat. Filem ni sebenarnya filem daripada Sarawak tau. Aku tak pernah lagi tengok filem memang orang kata totally daripada production sana, pelakon sana, pengarah sana. Ya, kata salah aku, pengarah pun pengarah daripada sana. So aku tak biasa tengok lagi filem daripada Sabah ataupun Sarawak sekalipun. So macam mana cerita ni? First thing first, filem ni diarahkan oleh siapa nama dia? Pengarah dia KZ Karim. Dia ni macam kata salah aku, daripada aku tengok dekat IMDb, dia baru first time untuk mengarah lagi-lagi filem kan. Pelakon dia Didi Ain. Didi Ain ni kalau tak salah aku, dia biasa juga. Bukanlah, dia adalah berlakon dalam drama, dalam movie lain. Tapi ya, macam yang apa aku tahu, dia bukanlah pelakon utama. Mungkin adalah kot drama-drama daripada TVS. Dia ada berlakon juga. Dia mungkin jadi pelakon utama, tapi aku tak pernah tengok lah kan. Lepas tu ada juga siapa nama dia, Heidi Abiana. Lepas tu ada Fazil Afandi. Lepas tu ada Rusdi Moni. Kata selaku, diorang ni pun ada pelakon dia memang tak biasa berlakon ataupun tak pernah berlakon lah. So cerita ni okey. Nanti aku bahaskan lagi. So filem ni pasal apa? Filem Azimat ni pasal cerita apa? Ya, tajuk pun Azimat. So straightforward memang pasal Azimat. Didi Ain ni ataupun watak Hana ni, dia ni ya, dia kira macam banyak sangat lah malang dia kan. Dia ada macam-macam lah benda malang berlaku kat diri dia. So dia carilah Azimat untuk, orang kata, nak mengubah nasib dia. Lepas tu Azimat tu kira makan tuan lah kan. Lepas tu macam-macam lah berlaku. Dia diganggu dan so on. Ada juga plot twist. Apa plot twist dia? Kau pergi tengok sendiri ataupun kau carilah dekat mana-mana kan. Aku takkanlah nak spoil pula. So apa yang best ataupun menarik ataupun okey pasal filem ni? First thing first, aku kuat impress dengan lakonan Didi ni tau. Sebab dia ni aku tak biasa tengok dia berlakon. Dan daripada macam aku cakap lah tadi, aku check dekat IMDb, dia tak banyak lah dia berlakon. Tapi nampak dia macam biasa berlakon lah kan. Tak nampak kayu lah. Tu yang aku rasa macam dia berpotensi lah untuk menjadi seorang pelakon yang baik akan masa akan datang kan. So aku agak nak tengok lah lagi apa lagi yang dia boleh buat ataupun dia boleh bawa daripada segi lakonan. Lepas tu apa yang okey, kualiti visual bagi aku untuk production ni aku rasa tak besar mana pun. Sebab kalau tengok dia punya setup pun semua pun simple setup. Dia punya pelakon-pelakon dia pun limited. Dia ambil pun pelakon yang tak biasa berlakon. Jadi bagi aku, dia bukanlah satu production yang besar ataupun berbajet besar lah. So kualiti visual dia bagi aku quite good lah untuk production yang kecil. Audio dia pun nice. Bila ada jump scare, kau boleh terkejut lah kan, dengan bunyi yang macam tu. Lepas tu ya, macam aku cakap, ada jump scare. Bila ada jump scare, scene seram pun quite good. Adalah bayangan hantu dia di lokasi yang strategik lah bagi aku kan. Tapi untuk aku yang dah banyak tengok movie seram sekalipun, dan aku memang susah lah nak rasa seram. Nak kata tak rasa langsung tu tak lah, tapi ya boleh lah rasa sikit kan. Bagi aku, kalau orang yang mudah takut, memang akan rasa seram ataupun terkejut lah. Dan memang ada pun yang terkejut masa sama menonton dengan aku. Apa lagi yang best ataupun tak pasal filem ni? Tak banyak. Pasal kalau yang best tak banyak lah boleh aku puji. Lepas tu apa yang tak best? Sebuah filem yang sangat biasa bagi aku. Tu masalah dia.
filem yang sangat klise, filem yang tak ada macam orang kata something wow lah. Dia bagi aku sebenarnya untuk level masuk ke panggung wayang dan orang bayar, aku rasa belum lagi lah. Sorry lah. Untuk pengarah, aku tak kata arahan dia teruk ataupun jalan cerita dia teruk. Tapi bagi aku dia just sangat-sangat biasa. Level yang bagi aku level untuk TV ataupun ya telefilm kan. So bagi aku memang tak berapa sesuai lah untuk masuk wayang. Lepas tu cerita ni agak dragging lah. Tu yang mungkin aku rasa dia rasa macam feel drama. Dia agak dragging dari segi banyak bercakap, banyak bersembang. Ya tak ada benda yang kau nak rasa nak masuk scene-scene seram ataupun scene-scene hantu tu sangat lambat bagi aku kan. Ya, dragging lah. Kau rasa macam tak sabar nak menunggu. Cerita ni pun, kalau tak silap aku 1 jam, lebih 1 jam 30 minit. So, ya, dia macam nak buang masa kau dengan banyak bersembang, banyak bercakap. Tu yang bagi aku, tu yang menyalahkan lagi ke level bukan sebuah filem kan. Kalau dia bercakap macam ada something yang orang kata besar ataupun something yang nak menunjukkan arah jalan cerita tu okey. Tapi kalau dia ulang benda yang lebih kurang, aku rasa tu yang buatkan lagi jadi macam tak perlu pun nak panjang-panjang macam tu kan. Cerita ni boleh settle dengan mudah je. Bagi aku lebih baik dia komplekskan lagi plot twist tu. Dia buat lagi macam orang kata merumitkan lagi keadaan lah. Dia plot twist, macam aku cakap, dia ada plot twist. Plot twist dia, ya, walaupun aku tak boleh jangka, tapi bagi aku plot twist dia plot twist yang simple. Cuma yelah, walaupun simple tapi masih tak boleh jangka. Sepatutnya dia dah boleh complicated kan lagi. Sebab ada watak yang tiba-tiba rupanya dia lah orang jahatnya. Sepatutnya dia boleh macam-macam kan lagi lah. Dia boleh lah buat macam pergaduan antara watak utama dengan watak antagonis ataupun watak jahat dia kan. So bagi aku sayang lah dia boleh complicated kan, tapi dia just buat macam tu je. Lepas tu ya pelakon lain, macam aku cakap, cerita ni mungkin bajet kecil. Pelakon-pelakon yang dia ambil pun pelakon yang tak biasa ataupun ya satu tu watak, siapa nama kawan kepada Hana ni, aku lupa nama dia. Kawan baik kepada watak Hana dan cerita ni. So dia setahu aku nama dia Heidi Abiana kot. Kalau tak silap aku, dia tu tak pernah berlakon. Aku cari daripada IMDb tu, inilah filem yang pertama dia. So memang nampak sangat kayu lah. Pelakon-pelakon lain pun sama jugalah, nampak sangat kayu. Apa lagi pasal cerita ni? Ya, sebenarnya tak banyak cerita, tak banyak benda tau. Aku saja je nak dragkan review aku ni. So tu yang aku tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab cerita dia sangat-sangat biasa dan sangat-sangat klise. Walaupun plot twist dia sikit lah aku tak boleh nak jangka kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang, aku just boleh bagi 4.5 bintang per 10. Ya, nasib baik kualiti visual dan pelakon utama yang agak baik. Itu yang membantu untuk keseruan cerita ni. Kalau tak, aku rasa akan jadi lagi teruk. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk tengok ataupun tak filem Azimat ni, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.